السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, teman-temannya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jal. Pada malam ni diberi kesempatan lagi untuk kita bertemu di membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. InsyaAllah kita di muka surat 360 ataupun 359 lah. Perenggan yang bawah tu kita tengok. Perenggan yang kedua daripada bawah tu. Allah telah ulama kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ulama telah berselisih pendapat dalam masalah iddah ummu walad. Kita masih lagi membahaskan tentang ummu walad, iaitu wanita hamba yang ditiduri oleh tuannya, lalu dia mengandung dengan benih tuan dia tadi, dan dia melahirkan anak yang dipanggil sebagai anak tuan. Anak tuan dia, ummu walad, yakni walad kepada tuan dia. Anak kepada walad ni anak lah, anak kepada tuannya. Jadi sebagai ulama telah berselisih, muka surat 359 bawah sekali itu, perenggan yang kedua daripada bawah. Ulama telah berselisih pendapat dalam masalah iddah ummu walad. Faqala ba'dun nas, bahagian mereka berpendapat arba'atu ashhurin wa 'ashra, dia beriddah 4 bulan 10 hari. Ialah 4 bulan 10 hari. Fahadhi iddatul hurrah, ini sebagaimana kita maklum, ia adalah iddah bagi wanita merdeka. 4 bulan 10 hari dipanggil wanita merdeka yang kematian suami, dia beriddah dengan 4 bulan 10 hari. Jadi wa hadhi iddatu amatin kharajat min ar-riqqi ila al-hurriyyah. Ini juga adalah masa iddah perempuan hamba yang telah terlepas daripada perbudakan dan menjadi orang perempuan merdeka. Dia asal dia hamba, kemudian dia merdekakan, dia jadi orang merdeka, maka iddah dia juga 4 bulan 10 hari. Jadi fayalzamu man qala 4 ashhur wa 10 ay yurithaha, maka ini melazimkan, melazimkan mereka yang mengatakan iddah wanita yang dimerdekakan tadi, iddah dia adalah 4 bulan 10 hari. Jadi bila dia kata 4 bulan 10 hari, bila dia mati maka dia diwarisi lah. Diwarisi, maksud dia meninggalkan harta dan hartanya diwarisi. Itu maksud dia. Jadi maknanya dia kata di sini untuk memberinya hak pewarisan. Jadi ayyurithaha, perkataan ayyurithaha itu maksud dia ada waris yang dia tinggalkan, yang boleh mewariskan harta dia. Itu maksud dia. Tapi kalau dia menterjemah di sininya, dia kata maka konsekuensi bagi yang berpendapat, natijah akibat bagi yang berpendapat bahawa iddahnya 4 bulan 10 hari untuk memberinya hak pewarisan. Jadi kita kurang faham sikit kan konteks penulisan terjemahan itu. Tapi kalau kita tengok rujuk balik pada kitab yang asal dia dalam bahasa Arab, dia kata fayalzamu man qala 4 ashhurin wa 10 ay yurithaha. Jadi orang yang kata dia beriddah ummu walad itu, dia beriddah dengan 4 bulan 10 hari, maka dia mewaris, dia meninggal. Kalau dia mati, kalau ummu walad tadi mati, maka dia ada harta yang
akan diwariskan daripada dia. Itu maksud konteks tu lah. Wa yuj'ala hukmuha hukmal hurrah, dan bahawa dijadikan hukum dia hukum orang yang merdeka. Kalau ada orang kata dia tu kena beriddah 4 bulan 10 hari, maka hukum dia hukum orang yang merdeka. Itu maksud dia. Kenapa? Li'annahu qad aqamaha, dia kata di sini kerana sesungguhnya qad aqamaha, dia telah meletakkannya. Dia tadi siapa? Dia tadi mereka yang mengatakan dia beriddah dengan 4 bulan 10 hari itu, dia telah meletakkan wanita itu fil iddah, dalam waktu iddah, maqam al-hurrah, di tempat wanita merdeka. Itu satu pendapat lah. Okey, satu pendapat kan. Wa qala ba'dun nasi, dan berkata pendapat sebahagian yang lain pula. Ulama lain pula berkata lah, iddatuha 3 hiyad. Kan, dia kena beriddah 3 kali haid, 3 kali quru. Wa hadha qaulun laysa lahu wajhun. Dia kata pendapat ni tak ada wajah lah, tak ada dalil lah. Tidak memiliki dasar. Innama ta'taddu 3 hiyadin al-mutallaqah. Yang dimaksudkan yang kena beriddah selama 3 kali haid itu adalah wanita yang diceraikan. Walaysat hiya bimutallaqah wala hurrah, dan tidaklah ummu walad itu dia wanita yang diceraikan, dan tidaklah dia orang yang perempuan yang merdeka. Itu maksud dia. Baik. Dia kata, jadi ummu walad tadi bukanlah perempuan yang ditalak, dan bukanlah perempuan yang dimerdekakan. Itu pendapat yang dia kata pendapat yang kedua ni. Wa innama dzakarallahu al-iddah, hanya sahaja Allah Ta'ala telah menyebut berkenaan dengan iddah ni. Allah Ta'ala berfirman lah tentang iddah ni. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang suami-suami yang wafat daripada kalangan kamu, para lelaki yang meninggal di kalangan kamu, wa yadharuna azwajan, dan mereka itu meninggalkan para isteri, yatarabbasna, yakni para isteri itu mereka menunggu, bi anfusihinna, dengan diri mereka sendiri, 4 ashhurin wa 10, selama 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Baik. Kemudian jadi kata di sini, fahadhi iddatu al-hurrah, iddatu al-hurrah. Ini iddah wanita yang merdeka lah, 4 bulan 10 hari. Kemudian dia kata di sini, walaysat ummul walad bihurratin wala zawjatin. Tidaklah ummu walad itu, maknanya dia adalah orang yang merdeka, dan tidaklah dia itu seorang isteri. Dia hanya hamba bagi tuan dia. Fata'taddu bi 4 ashhurin wa 10. Bukanlah dia itu orang merdeka ataupun dia itu isteri sehingga dia boleh beriddah, sehingga dia perlu beriddah, mesti beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tidaklah begitu. Itu maksud dia. Di sini. Kemudian qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru, dan wanita-wanita yang diceraikan, mereka itu menunggu dalam iddahnya dengan dalam diri mereka, dengan iddah mereka sebanyak 3 kali haid, iaitu 3 quru. Itulah dia. Jadi maknanya, jadi siapakah ummu walad? Innama hiya amatun, dia hanyalah hamba perempuan. Dia hanyalah hamba perempuan, kharajat minar riqqi ilal hurriyah, yang dia itu keluar daripada perhambaan kepada kemerdekaan. Dia keluar daripada hamba kepada merdeka. Itulah dia. Wa hadha lafzu Ahmad rahimahullah. Ini adalah lafaz daripada Imam Ahmad rahimahullah. Itulah dia. Jadi kita tengok di sini konteks apa kita baca tadi tentang pendapat pertama tadi kan. Pendapat pertama tadi ada 2 pendapat kan. 2 pendapat yang kita baca tadi.
Pendapat pertama disokonglah oleh Imam Ibn Qayyim, ataupun disokong oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari, sama seperti iddah wanita merdeka yang kematian suami lah, hujah mereka. Kenapa? Kerana dia telah keluar daripada status hamba kepada wanita merdeka. Maka hukumnya disamakan dengan wanita merdeka sebagai untuk memuliakan kedudukannya yang telah bebas. Kan? Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tu ayat 234. Pendapat yang kedua pula, ni tak diterima lah. Dia kata ada sebagian pihak yang berpendapat iddahnya cukup 3 kali haid atau 3 quru' seperti wanita yang diceraikan. Maknanya di sini dia berpendapat bahawa ini tak kuat lah, kerana umum walad tersebut bukan wanita yang diceraikan dan bukan lagi berstatus hamba biasa. Kan? Itu kalau ikut kesimpulan tadi lah. Baik, kita tengok lagi. Wa kadzalika qala fi riwayat Salih. Betul juga kata Imam Ahmad dan riwayat anak dia Salih bin Ahmad, kan? Anak dia seorang Abdullah bin Ahmad, ni Salih bin Ahmad. Dia kata ta'taddu ummul waladi idza tufiya anha maulaha. Ini adalah riwayat Imam Ahmad. Dia kata menerusi riwayat anak dia Salih bin Ahmad. Dia kata, ni kata Imam Ahmad, wanita ummul walad itu hamba, dia panggil apa? Hamba perempuan yang melahirkan anak tuan dia. Apabila tuan dia meninggal, dia beriddah. Ataupun tuan dia merdekakan dia beriddah dengan sekali haid. Kenapa? Kerana dia ni adalah hamba. Dalam segala keadaan dia adalah hamba. Dia adalah hamba. Dia menjalani iddah. Dan dikata dalam riwayat Muhammad, waqala, dikata Imam Ahmad pula dalam riwayat Muhammad bin Al-Abbas. Riwayat Muhammad bin Al-Abbas dari Imam Ahmad pula, dia kata iddah ummu walad 4 ashhurin wa 10. Idza tufiya anha sayyiduha, apabila tuan dia meninggal, dia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ni kata Imam Ahmad lagi. Jadi maknanya berapa riwayat daripada dia lah. Takat ni 3 riwayat, kan? وقال الشيخ في المغني, berkatalah الشيخ يعني Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni, dia kata الشيخ ni Syekh Ibn Qudamah lah. وحكى أبو الخطاب, dan telah berceritalah oleh Abu Al-Khattab riwayatan thalithatan an Ahmad. Dia kata, disebut Abu Al-Khattab kata ada riwayat yang ketiga daripada Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad kata apa? Annaha, yani ummul walad itu ta'taddu bi syahraini wa 5 ayyam, dia beriddah selama 2 bulan dan 5 hari. Di mana ya? Qala, kata Syekh Ibn Qudamah kata apa? Walam ajid hadhihi riwayata an Ahmad rahimahullah fil Jami'. Dia kata aku tak jumpa riwayat ini yang disebut oleh Al-Khattab ni daripada Imam Ahmad dalam kitab Al-Jami'. Kemudian kata Ibn Qudamah lagi, wala adhunnuha sahihatan, aku tak rasa dia tu sahih. Aku tak rasa riwayat ni sahih yang kata wanita ummul walad ni beriddah selama 2 bulan 5 hari. Aku rasa tak sahih daripada Imam Ahmad rahimahullah. Wa ruya dzalika an Atha'i, dan demikian, dan diriwayatkan demikian itu daripada Atha' dan Tawus dan Qatadah. Li'annaha hina al-maut ama. Kenapa? Karena dia itu wanita ummu walad itu ketika tuan dia meninggal, dia adalah hamba. Dia adalah hamba. Fakana iddatuha iddatal amma. Jadi adalah iddah dia itu adalah iddah seorang wanita hamba. Kama law mata rajulun an zawjatihi al-amah. Sebagaimana seorang lelaki yang dia meninggal daripada isterinya, yang mana isterinya itu adalah hamba. Jadi hamba itu beriddah. Jadi fakana iddatuha iddatal amah. Jadi iddah dia adalah iddah hamba perempuan. Jadi fa'utiqat ba'da mautih, lalu dimerdekakan dia tadi selepas kematiannya. Kematian suami dia tadi.
Jadi kata Ibn Qudamah, falaysa hadhihi riwayatu Ishaq bin Mansur an Ahmad. Ini bukan riwayat Ishaq bin Mansur daripada Ahmad, kata dia. Kata Ibn Qudamah rahimahullah. Kemudian kata Ibn Qayyim sendiri rahimahullah, kata qala Abu Bakar Abdul Aziz, berkatalah Abu Bakar Abdul Aziz fi Zad al-Musafir, dalam kitab dia Zad al-Musafir, muka surat 360 peringkat kedua daripada bawah tu. Babul qawl fi iddati ummul walad min at-talaqi wal wafat. Dalam kitab tu disebut ada satu bab yang menyebut al-qawl, perkataan atau pendapat berkenaan dengan iddah ummul walad, tentang apabila daripada talak dan kewafatan. Dalam bab tersebut macam mana iddah ummul walad bila ditalak ataupun bila dia kematian suami dia lah ataupun tuan dia. Baik. Qala Abu Abdullah, jadi kata Abu Abdullah ni Ahmad lah, fi riwayat Ibn Al-Qasim, daripada riwayat, pada riwayat Ibn Al-Qasim, idza mata as-sayyidu wa hiya 'inda zawjin, apabila mati tuan bagi hamba tadi dan dia ada suami, fala iddata 'alaiha, maka tiada iddah ke atasnya. Kaifa ta'taddu wa hiya ma'a zawjiha, macam mana dia beriddah sedangkan dia ada suami, tuan dia je mati. Itu maksud dia. Ya. Wa qala fi riwayatin, dan dia berkata lagi dalam satu riwayat, dia kata Muhanna, riwayat Muhanna, idza a'taqa ummul walad, apabila tuan dia memerdekakan ummul walad itu, fala yatazawwaju ukhtaha, maka tuan dia tidak mengahwinkan, tidak mengahwini saudara perempuannya, saudara perempuan kepada ummul walad tadi. Ya? Dia ada saudara ummul walad tu, dia ada saudara perempuan. Jadi tuan dia nak kahwin dengan saudara perempuan dia, tuan dia ceraikan ummul walad tadi. Dia tak boleh kahwin lagi. Fala yatazawwaju ukhtaha, dia tak boleh lagi, belum lagi boleh kahwin dengan saudara perempuan kepada ummul walad yang diceraikan tadi, hatta takhruja min iddatiha, sehingga dia keluar daripada iddah dia. Habis iddah dia baru boleh. Selama dalam iddah tak boleh. Wa qala fi riwayat Ishaq bin Mansur, kan? Jadi maknanya dan berkatalah, dan dia berkata, kan, dalam apa nama, kata Imam Ahmad lah, ini masih lagi dalam qaul atau pendapat Imam Ahmad. Qala tadi, qala Abu Abdullah itu Imam Ahmad, dia kata dalam riwayat Ishaq bin Mansur, wa iddatu ummil walad iddatu al-amah, dia kata iddah ummul walad adalah iddah hamba perempuan, fil wafati, pada kematian, wa talaqi, dan juga perceraian, wal furqah tadi, dan juga perpisahan, al furqah. Intaha kalamuhu. Itulah dia kata. Baik. Ini ada perbezaan di antara at-talaq dan furqah itu. So, dalam terjemahan dia kata apa? Dalam kitab terjemahan di sini dia kata masa iddah muwalad adalah masa iddah bagi perempuan budak baik yang ditinggal mati, ditalak atau dipisahkan. Okey, di sini ada perbezaan antara ditalak atau dipisahkan. Apa maksud? Kan, kalau ditalak kita fahamlah. Ni kalau dipisahkan, ni furqah. Kan, contohnya dipisahkan apabila didapati bahawa mereka itu saudara sesusu. Yang ni pun orang yang sama menyusukan dia, ni orang yang sama menyusukannya. Bila dalam keadaan diketahui, maka dipisahkan mereka berdua lah. Itu maksud dia. Intaha kalamuhu, selesai perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat Ishaq bin Mansur. Baik, kita lihat. Wa hujjatu man qala, dan hujjah ataupun alasan
mereka yang berkata, ini ulama yang berkata. Apa hujah ulama yang berkata iddatuha arba'atu ashhurin wa 'ashra? Ulama yang kata iddah dia umur walad ni 4 bulan 10 hari, apa ada hujah dia? Kan? Jadi hujah dia apa? Ma rawahu Abu Dawud an Amr bin al-As. Iaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud rahimahullah, daripada Amr bin al-As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hadis tu jalur daripada jalur Abu Dawud sampai kepada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, annahu qala, bahawa kata Amr bin al-As, la tufsidu alaina, janganlah kamu rosakkan ke atas kami sunnat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dia kata iddatu ummil waladi, dan iddah ummu walad idza tuwfiya anha sayyiduha, apabila tuan dia meninggal, wafat tuan dia. Iddah dia 4 ashhurin wa 'ashra, adalah 4 bulan 10 hari. Ya, kata Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa hadha qaulu as-sa'idaini. Dan inilah pendapat dua orang Sa'id. Apa dia dua orang Sa'id tadi? Yang dua orang yang bernama Sa'id lah, iaitu Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Itulah dia. Okay? Dia kata, inilah pendapat dua orang yang bernama Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahumullah ta'ala. Kemudian disebut wa Muhammad bin Sirin, dan juga pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Sirin, dia iddah dia 4 bulan 10 hari. Wa Mujahid, dan juga pendapat Mujahid. Wa Amr bin Abdul Aziz, wa Umar bin Abdul Aziz, dan pendapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa Khilas bin Amru, dan juga pendapat Khilas bin Amru. Wa Zuhri wal Auza'i wa Ishaq, dan al-Imam Az-Zuhri, al-Imam Al-Auza'i, dan Ishaq bin Rahawayh ataupun Ishaq bin Rahawiyah. Qalu, mereka berkata, li'annaha hurratun, kerana dia itu hurratun, merdeka, dia merdeka. Ta'taddu lil wafati, dia beriddah dengan kematian, iaitu 4 bulan 10 hari. Fakana iddatuha 4 ashhurin wa 'ashra kazawjatil hurrah, maka dia itu iddah dia 4 bulan 10 hari seperti isteri yang merdeka. Itu maksud dia. Kerana ummu walad adalah perempuan merdeka, dia kata di sini. Ini pendapat orang yang disebut di sini lah kan, beberapa orang ni. Itulah dia. Sa'id bin Musayyib sampai bawah tu lah, sampai Ishaq tu. Wa qala Ata'un والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. Berkatalah Ata', yani Ata' bin Abi Ribah, An-Nakhai, Al-Thawri, Al-Sufyan Al-Thawri, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah. Mereka berkata, begitu juga pengikut Al-Imam Abu Hanifah, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka berkata, ta'taddu bi thalathi haydin, yani ummu walad itu beriddah dengan 3 kali haid. Nah, ini khilaf kan? Wa hukiya an Ali, dan dihikayatkan ini daripada Ali, wa Ibn Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qalu, mereka berkata, li'annaha la budda laha min iddatin, kenapa? Kerana dia tu mesti, tak dapat tidak, dia kena ada iddah. Wa laysat zawjatan, dan dia bukan isteri, ummu walad, dia berkata. Fatadkhulu fi ayatil azwajil mutawaffa anhunna, tapi dia termasuk dalam ayat yang berkenaan dengan mereka yang meninggal dan ada isteri-isteri yang mereka tinggalkan. Jadi dia kata ummu walad termasuk di situ. Ya kan, iddah wanita yang kematian suami. Ya. Jadi wala amatah, dan tidak juga hamba. Tadi hamba amah tu hamba perempuan lah. Dia ni bukan isteri pun tidak, hamba pun tidak, dia kata.
وليست زوجة فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنها. Dia ni kata Atha lah, ni kata Atha An-Nakhai, Thawri, Abu Hanifah dan pengikut mazhab Abu Hanifah, dia berkata dia bukan isteri, sehingga dia masuk dalam ayat tu, ayat yang apa nama Al-Baqarah tadi kan, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 tu kan. Jadi maknanya dia bukan isteri wala amatan, dan dia juga bukan hamba. Fatadkhulu fi nusus istibra'il ima bihaidatin, sehingga dia masuk dalam nas-nas yang menunjukkan tentang pembersihan rahim dengan satu kali haid. Cumanya kata dia, singkat daripada sini, fahiya ashbahu syai' bil mutallaqah, yang paling dekat dengan dia ni menyerupai wanita yang diceraikan. Jadi oleh itu dia fata'taddu bi thalathati quru', dia beriddah dengan 3 kali quru', 3 kali haid. Ni ya. Baik. Jelas lah, makna dia jelas kita suruh kita kan, disebut itu makna dia jelas lah. Okey, kemudian dia kata was-sawabu, dan pendapat yang benar lah, yang betul lah, as-sawab yang betul. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di sini, kita was-sawab min hadhihi al-aqwal, daripada pendapat-pendapat ni dia kata yang benarnya, annaha tustabra'u bihaidatin, bahawa dia itu mengistibrakkan rahimnya dengan sekali haid lah, membersihkan rahimnya dengan sekali haid. Wa huwa qawlu Uthman bin Affan, dia adalah pendapat Uthman bin Affan, wa Aisyah, dan juga pendapat Aisyah kan, wa Abdullah bin Umar, dan juga pendapat Abdullah bin Umar, wal Hasani, yani Al-Hasan Al-Basri, wal Sya'bi, dan Sya'bi, wal Qasim bin Muhammad, wa Abi Qilabah, wa Makhul, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal fi ashhuri riwayat anhu, dalam riwayat masyhur daripada dia kan, sekali haid, istibra' dengan sekali haid. Wa huwa qawlu Abi Ubaid, dan juga pendapat Abu Ubaid, wa Abi Thawr, wa Ibn al-Munzir, juga pendapat Ibn al-Munzir. Fa inna hadha innama huwa li mujarrad al-istibra', hanya saja dia ini adalah semata-mata untuk istibra' ar-rahim, untuk pembersihan rahim, li zawalil mulki 'anil raqabah, kerana hilangnya pemilikan daripada penghambaan, dia kata. Okey, di sini muka surat 362 tu dah boleh tengok di situ terjemahan dia. Okay. Kemudian fakana haidatul wahidah fi haqqi man tahid, maknanya dia ni dikira sekali haid lah pada hak wanita yang dia ada haid. Kathairi istibra'atil mu'taqat, di mana seperti mana-mana wanita yang hamba dimerdekakan, mereka itu beriddah dengan istibra' ar-rahim, wal mamlukat, wal musbiyat, semua ialah tawanan-tawanan perang tadi kan, yang hamba-hamba ini miliki, dan juga tawanan-tawanan perang tadi, sama sekali haid, istibra' ar-rahim. Kemudian dia kata di sini wa amma hadis Amr bin al-As, adapun hadis Amr bin al-As radhiyallahu anhu, faqala Ibn al-Munzir, kata Ibn al-Munzir hadis dia Amr bin al-As tu, dia kata dha'afa Ahmad, al-Imam Ahmad telah mendhaifkannya, wa Abu Ubaid juga mendhaifkan hadis Amr bin al-As. Mereka berdua mendhaifkan hadis tu. Wa qala Muhammad bin Musa, berkata Muhammad bin Musa, dia kata sa'altu Aba Abdullah, dia kata aku bertanya, muka surat 362 baris di atas sekali tu, surat 362 baris di atas sekali, dia kata aku tanya, dia kata Muhammad bin Musa, dia kata apa, aku tanya Aba Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal,
an hadis Amr bin al-As, tentang hadis Amr bin al-As tadi yang kita baca tadi. Faqala, maka jawapan Imam Ahmad, jawapannya la yasihu, dia kata tidak sahih. Hadis itu tidak sahih daripada Amr bin al-As. Wa qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni, ra'aitu Aba Abdullah, aku melihat Abu Abdullah yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya'jabu min hadis Amr bin al-As hadha, dia berasa kagum, kan, takjub, hairan dengan hadis Amr bin al-As ni. Thumma qala, kemudian beliau berkata, beliau ini Muhammad lah, aina sunnatu Rasulullah SAW fi hadha, dia kata mana dia sunnah Rasulullah SAW berkenaan dengan ini. Wa qala 4 ashhurin wa 10 innama hiya iddatul hurrah min an-nikah, kata Imam Ahmad, 4 bulan 10 hari ini hanya saja iddah wanita merdeka, okay? Daripada dia wanita merdeka yang dia berkahwin, suami dia meninggal, dia 4 bulan 10 hari lah. Wa inama hadhihi amatun, tapi ini adalah hamba, Ummul Walad ni hamba, kharajat min ar-riqi ila al-hurriyah, yang mana dia keluar daripada perhambaan kepada mereka, dia merdekakan dia selepas dia jadi hamba. Wa yalzamu man qala fi hadha an yurithuha, jadi maknanya kalau orang kata macam ni, dia kena mewarisi, ya? Jadi yang meninggal tadi, suami tadi yang meninggal, dia kena mewariskan kepada isteri dia lah, kepada hamba perempuan tadi. Kalau dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, maka apa yang ditinggalkan oleh tuan tadi, dia juga ada hak pewarisan lah, begitu. Walaysa liqawli man qala, ya, tidak adalah bagi mereka yang berkata dia beriddah dengan 3 kali haid, tidak ada dalil, tidak ada dasar. Wajhun, walaysa liqawli man qala ta'taddu 3 haydin wajhun, tak ada wajah, tak ada dasar, tak ada dalil lah bagi mereka yang mengatakan dia kena berhaid 3 kali haid. Innama ta'taddu bidzalika, yang beriddah dengan 3 kali haid itu adalah wanita yang diceraikan. Intaha kalamuhu, habislah. Demikianlah perkataannya, perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, qala al-Munziri. Okey, sekejap saya tengok. Dia panjang ni, dia tengok chat dalam bahasa Arab dia. Okey, berkata al-Munziri, ya, berkata al-Munziri, wa qala al-Munziri, itu dia kata pada sanad hadis ni, ya, kata al-Munziri fi isnad hadis Amr, dalam sanad hadis Amr bin al-As yang kita baca tadi, Matar bin Tahman Abu Raja, ada seorang laki-laki yang bernama Matar bin Tahman, iaitu Abu Raja al-Warraq, wa qad dha'afahu ghairu wahidin, sungguhnya kata Ibnu Munziri, kata al-Munziri telah mendhaifkannya oleh selain daripada seorang, mana bukan seorang yang dhaifkan dia, ada lagi orang lain yang mendhaifkan perawi ini, jadi sanad dia dhaif lah. Kata Munziri lagi, wa akhbarana syekhuna, guru kami telah mengkhabarkan kepada kami, apa dia, guru kami siapa? Abul Hajjaj Al-Hafidh, fi kitabih At-Tahdhib, dalam kitab dia At-Tahdhib, qala, dia berkata, qala Abu Talib, berkatalah oleh Abu Talib, sa'altu Ahmad bin Hanbal, aku telah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, an Matar al-Warraq, tentang perawi yang bernama Matar al-Warraq. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, kana Yahya bin Sa'id yudha'ifu hadithahu an Ata, Yahya bin Sa'id mendhaifkan hadis ni al-Warraq ni, hadisnya yang diriwayatkan daripada Ata bin Abi Ribah, dia dhaifkan hadis. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kata anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, dia kata, fasa'altu abi anhu, aku bertanya ayahku, yakni Imam Ahmad, tentang Matar al-Warraq ni.
Faqala, maka ayahku menjawab, ma aqarra bihi min ibni Abi Layla fi ata'in khassatan. Jadi Ibnu Abi Layla tidak mengakui dengan hadis dia yang dia ambil daripada Ata' bin Abi Ribah secara khusus. Wa qala, dan kata Imam Ahmad, matar fi Ata', matar al-Warraq, pada riwayat yang dia ambil daripada Ata' bin Abi Ribah, dhaiful hadis, hadis dia lemah. Hadis dia lemah. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, qultu li Yahya bin Ma'in, aku berkata kepada Yahya bin Ma'in, sahabat ayah dia lah, matar al-Warraq, matar al-Warraq ni sebenarnya, faqala dhaifun, kata Yahya bin Ma'in, dhaifun fi hadis Ata' bin Abi Ribah, dia ni lemah pada periwayatannya daripada Ata' bin Abi Ribah. Wa qala an-Nasa'i, atau Nisa'i, berkata Nasa'i, laisa bil qawi, matar al-Warraq tidak kuat, dia kata. Wa ba', dan selepas itu, fahuwa thiqatun, dia jauhlah, ataupun laisa bil qawi wa bu'dun, dan dia ni jauh. Fahuwa thiqatun, dia orang yang thiqah, terpercaya, tapi dia dhaif. Qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi tentang matar al-Warraq ni, salih al-hadith, hadithnya salih. Wa dzakarahu Ibn Hibban fi kitab al-Thiqat, Ibn Hibban sebut nama dia dalam kitab al-Thiqat, ini orang yang thiqah lah. Wa ihtajja bihi Muslim, Imam Muslim berhujah dengannya, matar al-Warraq, fala wajha li dha'f al-hadith bihi, tidak ada cara untuk melemahkan hadisnya. Ini kata Abu Hatim Ar-Razi. Itu masalah kan, pendhaifan dan pensahihan hadisnya, ulama khilaf. Baik, sekarang dia pergi kepada illah hadis ni. Illah hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tu. Baik. Kat mana tadi kita? Dia kata hanya muka surat 363 tu kan, 363. Wa inna wa illatul hadithi annahu min riwayati Qubaisah bin Zu'aib. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, hanya sahaja illah, penyakit yang terdapat pada hadis ini, annahu min riwayat, bahawa dia adalah daripada riwayat Qubaisah bin Zu'aib an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, daripada, jadi Qubaisah bin Zu'aib dia meriwayatkan daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, wa lam yasma' minhu, sedangkan dia tidak pernah mendengar daripada Amr bin Al-As. Ya, dia tak pernah mendengar daripada Amr bin Al-As. Qalahu, telah menyebutnya Ad-Daruqutni oleh Imam Ad-Daruqutni tentang illah ni. Walahu, kata Ibn Qayyim lagi, walahu illatun ukhra, dia ada penyakit yang lain, illah, wahia annahu mawqufun, bahawa dia tu mawquf, riwayat tu mawquf, terhenti pada sahabat, pada Abdullah bin Amru. Lam yaqul, dia tak kata wala tulbisu alaina sunnata nabiyina, jangan kamu campur adukkan ke atas kami sunnah Nabi kami. Dia tak kata tu. Dia kata la tufsidu alaina. Qala Daruqutni, berkata Daruqutni, was-sawabu, dan yang benarnya perkataannya, la tulabbisu alaina dinana. Tu. Jangan kamu semua campur adukkan di atas kami agama kami. Kan? Maksudnya ada yang sahih, ada yang dhaif, semua campur sekali. Mauquf, dia kata hadis ini mauquf, terhenti pada Amr bin Al-As. Walahu illatun ukhra, ada illah yang lain, penyakit yang lain. Wa ya ittirabul hadis, yang mana hadis dia bergoncang. Ittirab, maksudnya hadis dia kan tak boleh nak ditaufikkan antara dua hadis tadi. Hadis itu bercanggah, kan? Dia bercanggah dengan hadis dan tak boleh nak ada apa nama? Tak boleh nak kompromi antara hadis tu. Dipanggil hadis ittirab, goncang.
Jadi waqtilafuhu an Amrin, dan perselisihannya daripada Amr bin Al-As itu ala thalathati awjuh. Dia ada 3 wajah perselisihan tadi daripada Amru. Ahaduha, yang pertamanya hadha, yang ini yang kita sebut ni. Wathani, yang keduanya iddatu ummul walad iddatul hurrah, kan? Iddah ummul walad adalah iddah wanita merdeka, yang kedua. Wathalithu, dan yang ketiganya saling bercanggah ni, semua kata daripada Amr bin Al-As. Iddatuha idza tuwfiya anha sayyiduha 4 ashhur wa 10. Yang ketiga pendapat dia kata iddah dia apabila wafat tuan dia beriddah selama sebanyak 4 bulan 10 hari. Fa idza u'tiqat, maka kalau dia dimerdekakan, fa iddatuha 3 hiyad, iddah dia 3 kali haid dia. Wal aqawil wa al-thalathatu anhu zakaraha al-Baihaqi, dan pendapat yang 3 ini yang diriwayatkan kepada Amr bin Al-As ni telah disebut oleh Imam Al-Baihaqi. 3 pendapat ni. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, hadha hadithun munkarun, hadis ni munkar. Perenggan yang kedua muka surat 363 tu kan, muka surat 363 perenggan yang kedua. Kata Imam Ahmad, hadis ini mungkar. Hadis mungkar ni apa maksud hadis mungkar? Hadis mungkar ni marawahu ad-dha'if mukhalifan lima rawahu al-thiqah. Orang yang lemah meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang yang thiqah. Itu hadis mungkar. Kata Imam Ahmad, hakahu al-Baihaqi anhu, al-Imam al-Baihaqi yang nakalkan daripada Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad rawa khilasu, dan suka Ibn Qayyim lagi, waqad rawa Khilas bin Amr telah meriwayatkan an Ali, daripada Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib, misla riwayat Qubaisah an Amr, seperti riwayat Qubaisah daripada Amr bin Al-As, anna iddata ummul walad 4 ashhur wa 10, bahwa iddah bagi wanita yang hamba yang yang melahirkan anak tuan dia, ummul walad, 4 bulan 10 hari. Walakin Khilas bin Amr qad tukullima fi hadithi. Maknanya Khilas bin Amr juga orang berbincang, ulama jarah wa ta'dil membincang tentang hadis dia. Boleh terima ke tak boleh terima? Ada perbincangan dengan hadis dia. Faqala Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, la yurwa anhu, tidak diambil riwayat daripada dia. Khilas bin Amr, tiada riwayat daripada dia. Fa innahu sahafiyun, kerana dia ni suka buat tashif. Tashif ni maksudnya ubah, dia ada 2, tashif dengan tahrif. Tashif ni dia ubah, saya lupa dah. Tashif ni dia macam dia ubah titik, kan, titik. Ada 2 beza tu, nanti kita bincang balik lah. Tashif dengan tahrif tu, dia ada satu istilah mereka yang ubah. Contohnya tashif, dia buang titik, perkataan yang ada titik dia buang titik, atau tak ada titik dia bubuh titik, kan, ditukar, kan. Contohnya ghain tukar jadi ain, contohnya, kan, contoh. Dia ni suka buat tashif. Sama ada tukar huruf, saya dah lupa nak cek sebenarnya. Kita boleh cek tengok tentang beza tashif, apa maksud tashif dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi dia ni orang dhaif lah, yang buat kerja ni orang dhaif. Wa kana Mughirah la yu'ba'u bi hadisihi. Jadi maknanya Al-Mughirah bin Syu'bah dia tak ambil hadis kau ni lah. Al-Mughirah la yu'ba'u bi hadisihi. Dia maknanya dia tak sokong hadis ni. Wa qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, riwayatuhu an Ali, riwayat dia Khilas bin Amr ni daripada Ali, yuqal, dikatakan innahu kitabun, riwayat dia yang diambil daripada Ali itu adalah kitab, sesuatu yang bertulis. Wa qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, riwayat, segala riwayat Khilas bin Amr ni an Ali, daripada Ali bin Abi Talib, dha'ifatun 'inda ahli al-'ilm bil hadis,
Semua riwayat yang dikata diambil daripada Ali itu semuanya lemah. Kan? Di sisi para ulama hadis lah. Faqala hiya min sahifah. Hiya min sahifatin. Dia kata apa? Kan? Kata Al-Baihaqi ni, hiya riwayat-riwayat dia adalah daripada sahifah. Sahifah ni lembaran. Lembaran tulisan. Yang dia riwayat daripada Ali. Wa ma'a dhalika faqad rawa Malikun. Walaupun macam tu, Imam Malik telah meriwayatkan an Nafi'in daripada Nafi' an Ibnu Umar. Ni silsilah Az-Zahabiyah. Silsilah emas ni. Silsilah emas bagi Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi'. Nafi' dia ambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi ummil walad, berkenaan dengan Ummul Walad, yutawaffa anha sayyiduha, yang tuan dia meninggal. Tuan dia wafat. Jadi qala Ibnu Umar kata apa? Ta'taddu bi haidatin, dia beriddah dengan satu kali haid. Fa in thabata an Ali wa Amr ma ruwiya anhuma, kalau lah sabit kan riwayat itu daripada Ali dan Amr bin Al-As, fa hiya mas'alatu niza'in baina sahabah, maka dia adalah perkara pertelingkahan. Dia adalah satu pertelagahan di antara sahabat. Sahabat ni kata macam ni, sahabat tu kata ni. Ijtihad masing-masing. Kan? Tidak sama mereka dalam berijtihad. Masing-masing tengok apa nas yang sampai dekat dia yang dia boleh istimbat. Nah, dia kata dia. Kata Imam Al-Baihaqi. Wad-dalilu, dan dalilnya huwal hakim. Dalil adalah yang menghukum lah, dalil lah yang menjadi hakim di antara perselisihan mereka. Walaysa ma'a man ja'alaha 14 wa 10 illa ta'alluqu bi'umumil ma'na. Tidaklah bersama mereka yang menjadikan dia tu 4 bulan 10 hari, mereka hanya ta'alluq. Hanyalah ta'alluq ni kaitan dengan umum makna hadis tu. Izlam yakun ma'ahum lafz'am. Kenapa? Kerana tidak ada bersama mereka dalil yang umum. Lafaz yang umum. Walakin syartu umum al-ma'na tusawi al-afrad fil ma'na alladhi thabata al-hukum li ajlihi. Akan tetapi syarat umum makna itu menyamai yang dia panggil yang afrad ni yang khusus dalam makna yang sabit dalam hukum karenanya. Fama lam yu'lam dhalika, apa yang tak diketahui demikian itulah yatahaqqaqu al-ilhaq, man tak boleh nak pastikan dia kerana tak ada dalil, tak ada dalil yang menyokong. Walladhi alhaqu ummul walad bizawjah, mereka yang mengaitkan ummul walad tu dengan isteri, ra'au, mereka berpandangan, berpendapat, anna syabah alladhi baina ummul walad wa baina az-zawjah aqwa min syabah. Kenapa? Penyamaan antara ummul walad dan isteri itu lebih kuat daripada penyamaan alladhi bainaha wa bainal amati, di antara isteri dan hamba perempuan itu, min jihati, daripada sudut annaha bil maut, dengan kematian dia, sarat hurrah, yang mana semata-mata ummul walad tadi bila mati tuan dia terus merdeka. Di situ dia persamakan dia seperti mana dia itu isteri. Falazimat hal iddah ma hurriyatiha, maka dia wajib beriddah. Kenapa? Kerana dia merdeka. Bi khilafil ammah, tidak sama dengan hamba. Walaupun sebab tuan dia meninggal dia masih lagi status hamba, tapi ummul walad tuan dia meninggal dia merdeka. Walianna al-ma'na alladhi ju'ilat lahu 'iddat az-zawjah, dan kerana makna yang dijadikan baginya adalah iddah isteri, iaitu 4 bulan 10 hari, mawjudun fi ummil walad, ada iddah itu pada ummul walad. Wa huwa adna al-awqat alladhi yutayaqqan fiha khalqul walad, dan dia adalah masa yang diyakini padanya penciptaan anak dalam perut tadi. Wa hadha la yaftariqu al-hal fihi baina az-zawjati wa ummu al-walad. Inilah keadaan tidak berbeza di antara isteri dan juga ummul walad. Wa syari'atu la tufarriq baina mutamathilain. Syariat tidak memisahkan di antara suatu yang di antara dua perkara yang sama. Itulah dia. Ini pendapat ni. Ya, wa munazi'uhum, dan yang menyanggahi mereka pula.
yang tak setuju dengan tu pendapat ni, yaqulu, mereka berkata ummul walad ahkamul ima. Mereka kata ummul walad, hukum dia adalah hukum hamba, la ahkamu zaujat, bukan hukum para isteri. Walihada lam tadkhul fi qawlihi, kerana itulah ummul walad tak masuk dalam firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan untuk kamu, kan, para suami, kamu dapat separuh yang ditinggalkan oleh isteri kamu kalau dia tak ada anak lah. Kalau isteri kamu tak ada anak, maka dia meninggal, kamu dapat separuh. Kalau dia ada anak, kamu dapat seperempat lah. Wa ghairuha, dan selainnya. Kemudian dia kata, fa kaifa tadkhulu fi qawlihi, macam mana dia boleh masuk, ummul walad dia boleh masuk dalam firman Allah Taala, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan, kan, mereka yang meninggal, dan mereka itu meninggal para isteri. Macam mana dimasuk ayat ni? Ini mereka yang menjangkai lah. Qalu, dan mereka berkata, wal iddatu lam tuj'al 14 ashhur wa 10, kan, dan iddah itu tidak dijadikan 4 bulan 10 hari semata-mata dengan bara'atul rahim, semata-mata untuk mengetahui kesucian rahim, memadai dengan sekali haid sudahlah, tahu dah bara'atul rahim. Apa kata? Ini khilaf. Fa innaha tajibu ala man yutayaqqanu bara'at rahimiha, kerana sungguhnya dia wajib ke atas mereka yang yakin untuk pembersihan rahimnya. Wa tajibu qabla ad-dukhul, pembersihan rahim ni wajib sebelum bersama, wa khulwah. Dukhul ni maksudnya masuk, al-khulwah untuk bersamalah, bersendirian. Fa hiya min harimin aqdin nikah wa tamamihi, ya, dia dah termasuk di kalangan perkara yang mengharamkan akad nikah tadilah, kan. Harim mengharamkan akad nikah apa dia? Rahim tu belum bersih, kan, dan tak sempurnalah akad nikah tadi kerana rahim tadi belum istibra'. Dia mesti istibra'ur rahim dulu, tu maksudnya. Jadi kita tengok perbahasan yang panjang tadi, kan. Tengok muka surat 5364 tu, yang ujung tu, perenggan terakhir tu, kan, ada pun istibra' tu, perenggan paling bawah. Muka surat 364, perenggan paling bawah. Wa amma istibra'ul amati, kita ada pun pembersihan rahim hamba perempuan, fal maqsudu minhu, yang dimaksudkan dengannya istibra' rahim tu, al-ilmu bi bara'ati rahimha, adalah untuk mengetahui dengan bersihnya rahim dia daripada benih yang sebelumnya. Wa hadha yakfi fi haidatan, dia kata ini cukup, sekali haid cukup, memadai. Walihada lam yuj'al istibra'uha 3 quru', kerana itu tak dijadikan pembersihan rahim itu sampai 3 kali haid, tak perlu. Kama ju'ilat iddatul hurrah kadzalika, begitu juga dijadikan iddah bagi wanita merdeka seperti itu, kan. Sebenarnya sebagaimana dijadikan iddah wanita merdeka itu 3 kali uruk, 3 kali quru'. Tatwilan li zaman raj'ah, untuk memanjangkan masa rujuk tadi, tempoh bertenang untuk suami merujuk dengan sampai 3 kali haid, kan. Kalau habis 3 kali haid tadi tak rujuk juga, tak ada lah, atau nikah lain lah maksudnya. Kenapa? Nadharan lizauj, kerana menunggu bagi suami tadi untuk dia berasa untuk rujuk balik. وهذا المعنى مقصود في المستبرأة, inilah makna yang dimaksud dengan mustabra'ah itulah pembersihan rahim tu, ya. فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى, dia tak ada nas, tak ada dalil, kan, yang membawa untuk nak samakan hamba tadi dengan para isteri, yang tidak juga pada makna, tak ada pada nas pun tak ada, pada makna nas pun tak ada. Fa'awla al-umuri biha, maka perkara yang paling utama bagi dengannya, an yushra'a laha ma syara'ahu sahibu syara', bahawa yusyarri'a laha, bahawa disyariatkan untuk dia, untuk hamba itu, apa yang telah disyariatkan oleh pemilik syarak lah, pemilik syarak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala,
fil musbiat berkenaan wanita-wanita tawanan, wal mamlukat dan wanita-wanita yang dibeli, ya hamba tadi yang dibeli, wala tata'addahu dan dia tak melebihi, tak melampaui gitu. Wabillahi at-taufiq, hanya Allah yang memberi taufik. Itulah pula faslun. Faslun seterusnya sekejap. Okey, istibra', ada kata istibra' perempuan tawanan perang tidak didasarkan kepada masa suci. Ya, istibra' apa maksudnya? Sekejap, 700 nak habis dah ni. 700 berapa? Okay. Dia kata al-hukm tsani faslun. Faslun dia kata hukum yang kedua lah. Ya, istibra' perempuan tawanan perang tidak didasarkan kepada masa suci, namun berdasarkan, yakni mesti berdasarkan haid. Maksud tunggu dia sampai haid. Kalau suci tak boleh kira, tunggu dia haid. Haid sekali haid baru kira bersih rahim dia. Itu maksud dia. Jadi kata Syekh rahimahullah, al-hukm tsani, hukum yang kedua. Faslun. Annahu la yahsul al-istibra'u bituhrin al-battah. Dia kata tidak akan terhasil istibra', pensucian, pembersihan rahim itu dengan semata-mata suci, tak. Bal la budda min haidatin. Dia kata bahkan tidak, yang mesti dengan haid. Wa hadha qaulul jumhur. Inilah pendapat jumhur, kebanyakan jumhur ulama lah. Wa huwa as-sawabu, dan ialah pendapat yang paling tepat lah, yang benar. Kemudian waqala ashabu Malik, berkatalah pengikut mazhab Imam Malik, wa Syafi'i, dan pengikut mazhab Imam Syafi'i, fi qaulin lahu, dalam satu pendapat miliknya, milik Syafi'i. Dia kata apa? Betul juga Imam Malik, yahsulu bi tuhrin kamilin. Terhasillah dengan penyucian yang sempurna. Wa mata ta'anat fil haidati, ya, bila dia masuk dalam haid tu masa dia kira istibra'. Dan tamma istibra'uha bina'an ala qawlihima, bila masuk je haid tadi maka sempurnalah istibra' dia. Ya, mengikut pendapat mereka berdua lah, Malik dan Syafi'i. Dia kata apa? Innal aqra' al-adhar. Uruk tu bagi Malik dan Syafi'i adalah suci. Tapi yang kita tengok pastinya quruk tu adalah haid lah. Walakin yuraddu hadha, kan? Tetapi pendapat ini ditolak oleh qauli Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang menolak pendapat itu. Nabi kata la tuta'u hamilun hatta tada'a, tidak boleh disetubuhi wanita yang hamil daripada hamba tadi lah, kan? Ataupun wanita yang diceraikan, hatta tada'a, sehingga dia melahirkan. Wala hailun, dan tidak juga wanita yang tidak hamil, hatta tustabra'a bihaidatin, sehingga dia istibra' dengan sekali haid. Itu panjang. Jadi bab ni panjang lagi. Faslun ni kita berhenti sinilah. Kita berhenti dengan tajuk faslun ni, supaya kita boleh tengok tajuk dalam sekali lagi lah, insya-Allah. Jadi kita sampai di sini pada muka surat 365, ya. Kita berhenti, insya-Allah kita akan sambung balik dah sini. Fasal istibra', perempuan tawanan perang tidak didasarkan kepada masa suci, namun harus berdasarkan haid, muka surat 365. Di situ kita berhentilah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.